Tapi yang tengah hangat sekarang, apa hukum wanita untuk sumut untuk sumut 2.0 dia Ustaz, sama ada kita minta Ustaz jawab sama ada wanita-wanita Aiman memang minat wanita-wanita ni. wanita-wanita ni Tak apa Aiman belakang tu Aiman kat tu. elok pergi sumut ke ataupun duduk di rumah tengok Netflix. Sila Ustaz. Ada rasa Pio Rahmat ni dia patut kena cermat bercakap lah. Itu nombor satu lah nak bubuh kan. Pio Rahmat ni, dah lah Pio Rahmat ni kawan-kawan kami. Kami selepak ada Pio Rahmat ni. Cuma takkanlah kita nak kawal semua benda kan. Anak kita pun tak terkawal, ini kan pula kawan kan. Dia cerita dia macam ni. Sebenarnya bila sebut musafir wanita tanpa mahram, itu memang ada disebut dalam hadis. Banyak. Anak tak tahulah kita suka ke tak suka. Syekh Nuruddin Al-Banjari tu, dia pernah tulis satu buku khusus Safar Mar'ah, musafir orang perempuan. Syekh Nuruddin Banjari tu, zaman muda-muda dia dulu. Anak pernah baca buku dia. Dia senaraikan semua hadis-hadis yang menjelaskan tentang tak boleh perempuan bermusafir. Memang ada, Bukhari pun ada 2-3 tempat sebut lah. Jadi tajuk orang perempuan tidak boleh bermusafir tanpa mahram itu memang ada dalam hadis. Itu premis awal dia. Tapi memahami hadis tu ulama beza pandangan. Jadi isu bukan hadis, faham tu pula. Kan dia ada dua benda, satu fakta, satu lagi cara memahami fakta. Dia dua benda beza kan. Jadi bila sebut memahami fakta, dilalah, dalam bahasa Arab panggil dilalah. Ada ulama dia faham literal. Macam Bimbas lah, ulama Saudi dia kata perempuan kalau musafir tanpa mahram tak boleh, haram. Asal musafir tak boleh, kena ada mahram kok mana pun. Tapi kalau macam ulama Mesir lah, Qaradawi, Dr. Ali Jumu'ah. Ali Jumu'ah ni korang anggap ulama? Ali Jumu'ah ni ada orang kata tak ada ulama, orang kata tak ada. Dr. Ali Jumu'ah bekas mufti Mesir. Lepas tu siapa lagi? Dr. Atiyah Sakar bekas mufti Mesir. Dia kata hadis ni merujuk kepada maqasid. Dia ada maqasid ni. Sebab hukum dia macam ni. Hukum ni kalau kita bahas dari sudut fiqh, usul fiqh ni, hukumnya ada dua. Satu dia panggil hukum zat, yang kedua hukum li ghairi. Hukum terjadi hukum kerana faktor-faktor tertentu. Faham tak? Contoh dia, apa hukum orang perempuan pakai furdah? Yang orang kata sunat. Sunat celah mana? Sunat. Imam Malik kata harus, sebab itu fashion. Harus orang perempuan pakai furdah. Fashion orang Arab je. Sebab tu Imam Malik kata hukum orang perempuan pakai furdah adalah harus. Tapi persoalan dia, boleh tak tukar jadi haram? Boleh tak? Bila? Apabila dia pakai furdah sebab dia nak mencuri, supaya orang tak kenal dia. Haram pula pakai furdah? Haram. Tapi boleh tak jadi wajib? Boleh juga. Cantik sangat lalu sampai orang tengok dia lupa kan. Contoh, jadi wajib lah kan. Masuk kat situ, hukum tu jadi dua. Satu hukum asal, satu lagi hukum berubah dengan faktor-faktor tertentu. Benda ni berlaku dalam Quran. Allah Ta'ala sebut, iza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Quran sebut, apabila kamu berhutang, kamu kena tulis. Betul tak? Quran sebut, iza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Apabila kamu berhutang, kena tulis. Anda tak ada duit makan hari ni, apa tak? Bang, pinjam RM1. Tulis ke tak? Quran kata hendaklah kamu tulis apabila kamu berhutang. Okey, bila sebut suruhan, wajib tak? Wajib lah kan? Anda pun ni alamak tumpuk duit, bang pinjam RM1 bayar teh. Abang kata tulis. Oi, kau RM1 pun tulis. Tu soalan dia kan. Sebenarnya tulis tu wajib ke tak? Tu soalan dia, sebab Quran kata tulis. Betul kan? Sini ni ulama Islam dia debat balik. Yang dikatakan suruhan tulis ni, kita pergi kepada maqasid dia, manat dia. Tujuan tulis untuk mengelak perbalahan di masa akan datang. Sebab kalau kau berhutang ribu-ribu, tak tulis, akan datang kita hutang aku. Bila hutang engkau? Kan jadi gaduh. Maka timbullah Quran kata tulis. Tapi kalau RM1, Allah tak pernah sabar. Tak tulis pun tak apa. Sebab memang tak bergaduh RM1. Tambah pula orang Malaysia lah. Orang Malaysia ni RM6 bagilah. Kalau kita berjumpa, hutang ke? Tak payah bayar lah. Aku halal lah dulu. Jadi maksudnya di situ ada sebab nak mengelak daripada perbalahan. Maka demikian juga kita bangkitkan berkenaan dengan apabila Nabi kata orang perempuan tidak boleh bermusafir tanpa mahram. Faham tak? Itu tajuk dia. Yang bahas hadis ni melihat kepada tujuan itu Qaradawi. Maka Qaradawi bangkit, orang dunia pada hari ni, budak perempuan Malaysia sebagai contoh pergi belajar dekat Mesir, dia bukan bawa mahram dia pergi. Betul tak? Hari ni orang Malaysia belajar faham mana pergi perempuan ni? Mesir ada, Jordan ada, Amerika ada pergi. Dah macam mana ni? Qaradawi kata sebab dalam dunia pada hari ni sesebuah negara tu ada sistem keselamatan dia. Faham Itu isu dia. Jadi dalam tajuk Rahmat ni nak pakai pandangan mana? Itu soalan dia. Cumanya yang kita kena bangkit, pergi tempat bahaya itu je. Anak ni selalu timbul persoalan, kenapa nak pergi bawa perempuan dan perempuan tu mesti artis? Benar kita fikir? Engagement Ustaz. Orang kata kalau perempuan pergi engagement dia lebih mudah membuka mata masyarakat. Contoh, kenapa tak buat doktor perempuan? Sebab dia tak ada follower. Mungkin lah kot. Mungkin dia nak jual image kan, supaya orang ambil post kan, ambil pot. Macam tu lah kot. Mungkin lah kot. Kalau statement Pio Rahmat tu, dia bukan daripada pandangan agama lah. Dekat nanti bila dia dah kahwin semua lah. Saya takut lepas dia kahwin, bini dia tak bagi dia pergi semua. Saya takut dengan dia tak pergi. Boleh jadi? Betul lah, mungkin lah kot. Mungkin sudut tu lah. Sebab kita tak nafikan dunia pada hari ni, media ni faktor besar mempengaruhi keputusan
Hatta perang sekali pun. Kadang-kadang media viral ni perang pun jadi tak berani. Mungkin juga sudut tu lah kan. Jadi sebab membawa tempat bahaya ni memang ada perdebatan dalam kalangan ulama Islam. Berasal pada hadis tu lah. Zaman dulu sistem keselamatan tak sama macam sekarang. Kan? Dulu mana ada pada zaman Nabi. Itu yang Qardawi bahas. Tu asal dia. Gitu. Qardawi lah. Nak pakai Qardawi pun tak apa. Jadi Rahmat kalau dengar dia kata okey dah ada dalil lagi ni. Tapi betul juga Ustaz, pasal artis tadi tu, macam Sumut yang 1.0 tu, yang first tu, kan diorang delegasi pertama. Selepas tu kan ada delegasi yang kedua, yang dalam tu doktor lagi yang sepatutnya pergi. Tapi exposure yang kedua tu tak dapat sangat. Dapat. Sebab artis tak ada dalam tu. Tak ada. Dia kena artis juga. Dia kena ada yang hati-hati kena bedal dalam tu. Lepas tu baru exposure tu ada, baru orang tengok lah kononnya. Dari sudut benda tu Ustaz, Mungkin. apakah itu dibenarkan dari sudut maqasid ataupun benda tu ada percanggahan? Dalam perlawanan ni dia ada mekanisme. Contoh macam kita sebut, apa hukum bunuh kanak-kanak dalam perang? Tak boleh. Apa hukum kita pergi tebang pokok-pokok, kita bakar pokok-pokok dalam perang? Tak boleh. Apa hukum kita pergi bakar rumah-rumah ketika perang? Memang ada larangan dalam hadis. Tetapi kalau pokok itu menghalang untuk menyerang, boleh bakar pokok. Itu memang ada dalam hadis. Masa ada pengecualian. Kalau itu memberi kesan, jadi hukum tu tengok pada konteks. Jadi memang ada perdebatan tu. Tak boleh bunuh orang ahli ibadat dalam gereja, tak boleh. Tapi dia tu terlibat. Dia terlibat dalam perang. Boleh tak nak bunuh? Tak boleh sebab dia padri. Tak boleh. Boleh bunuh sebab dia terlibat. Yang dikatakan Nabi kata tak boleh bunuh, dia tak terlibat. Dia buat ibadat dia. Maksudnya ada al-mustasnayat, pengecualian dia. Gitulah. Walaupun budak kecil pegang senjata nak tembak, boleh tembak. Dia boleh kan? Memang ada debat dalam fiqh Islam. Ada debat fiqh Islam. Dan apakah perempuan pergi sumut tu mempengaruhi keputusan tu ataupun tidak? Tu soalan ni. Yang tu tak boleh tanya Ana mana tahu. Aku ni sumut ni mana tahu apa pun tak tahu. Ana tak tahu sumut ni apa sebenarnya. Ana tak tahu sumut ni apa. Ana tahu Pia Rahmat pergi, Heliza pergi tu pun kira bising baca. Apa benda korang nak bergaduh ni?